Saya nak cakap terima kasih dekat pengurus-pengurus gelanggang, Kak Cima, Mas Siti, Faisal Malaysia, AJK, guru-guru dekat Kami juga nak berterima kasih kepada Cik Imah yang telah berusaha melaksanakan majlis ini untuk meraihkan bersama-sama. Saya daripada saya tak tahu silat tu apa sebab kan Cik Ma guru pra saya dan Cik Ma adalah bagi tahu saya silat tu macam mana. So daripada saya hitam kosong sampailah saya cuba hijau. So terima kasih cikgu dan ajar saya semua gerakan sampai saya naik curi hijau. Saya nak ucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru Harimau Berantai yang ajar saya daripada kosong sampai saya dapat merah cula 3. Sebab bantuan cikgu Zul, cikgu Rafiq, cikgu Jebat, cikgu Jun dan cikgu lain. Saya nak ucapkan terima kasih sangat-sangat sebab ajar saya hingga saat ini. So, saya sayang cikgu-cikgu. Nur Nabila Zara ataupun boleh panggil Bella, boleh panggil S. Saya mewakili anak-anak gelanggang ucapkan selamat Hari Guru kepada Cikgu Zul, Cik Imah, Cikgu Syarul, Cikgu Jebat, Cikgu Jun dan semualah cikgu-cikgu untuk Silat Gaya Malaysia. Dan saya doakan semua dipermurahkan rezeki, dipanjangkan umur, dikekalkan kesihatan, diberikan kebahagiaan. Semoga segala didikan yang telah diberi dapat kami teruskan warisan yang telah dibagi. Sekian daripada saya. Saya nak ucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru pesilat yang dah ajar saya. Contoh Cikgu Zul, Cikgu Rafiq dan Cikgu Jebat, Cikgu Jun. Apa saya ingat je lah cikgu-cikgu. Saya minta maaf kalau ada kurang dengar kata. Bukan kurang dengar kata lah, just macam penat kot. Saya macam kurang sikit minat silat ni tapi terpaksa lah kan. So terima kasih cikgu sudah ajar saya. Terima kasih. Pula. Sekejap. Pegang lu. Nak tukar. Mengucapkan selamat Hari Guru kepada